Tapi sebab tu nak ajak hampa dengan si kecil ni untuk tengok Entopia. Okay, so kalau hampa nak tahu Entopia tu, siapa yang tak tahu lah kan, Entopia tu dia tempat insects. Maksudnya dia tak adalah haiwan besar-besar contoh macam zirafah ke, tak ada lah, Dia just serangga-serangga. Lepas tu ular dah. Lepas tu boya tak ada lah. Dia benda kecil lah. Dia benda kecil lah, betul. Lepas tu dia ada macam tempat yang macam besar, macam ni lah taman, ramah-ramah lah, kita boleh masuk dalam tu. Memang ramah-ramah boleh terbang lah kat kita. Jadi kita boleh tengok. So stay tune. Jadi kawasan ni macam kita tengok lah nanti macam mana. Lepas tu siapa yang tak boleh sapi lagi, kita boleh tengok video ni. Depa lah tengok video ni. Depa pun boleh tengok video ni. Okey dah. Jangan lupa subscribe. Sama-sama. Okay. Awal lagi tak apa. Awal lagi. Dan sikit belakang. Tangan ayam, tangan. Aduh. Dan Entopia ni Bu nak buat kuis. Dan hadiah dia sangat best guys. Tak apa, Ian dah beritahu. Tunjuk mak bos sikit. Okey. Mak saya. Mak saya. Okey. Apa? Okay, kita jumpa di Stay tune. Entopia. Bye. Shum. Kalau hampa nak tahu, sebelah Entopia tu dia ada escape. Escape park. Tu kalau hampa boleh nampak tu, ada dia punya slide. Slide ke ni? Apa? Saya pun tak tahu. Jadi sikit. Escape ke kan? Sampai yes. Tu. Kini untuk pakai Entopia pula. Entopia besar sangat guys. Macam tu lah. Guys, besar sangat guys. Kita sampai dah. Kat mana tu? Pakai depan pintu lah apa? Entopia. Tengok sikit. Tak tengok sikit. Yang ni boleh je kat situ. Depan tu ada serangga. Tu nak sikit. Jom kita nak masuk dah. Oh ni tak ada umur. Dia ada macam-macam guys. Ada macam mana kata? Kita kat mana apa? Ada di Teluk Bahang. Teluk Bahang kita nak main masuk Entopia. Okey. Ada macam-macam lah kat sini. Kita tengoklah apa-apa sebab tak tahu. Tak pernah masuk. Aku nak buat quiz kan? Saya kita buat quiz. Okay. So kita tunggu lah. Yes. Sekejap. Excited lah Bob. Excited lah geng. Excited lah geng. Dah apa dah tengok diri kamu kat situ. Excited lah geng. Pelik tak aloh. Dah. Okay, jom guys. Rasanya kalau malam dia percaya lah sebab tu nampak tu. Yelah, jom kita ada apa kat dalam.
mana Ana rasa macam Ana nak tunjuk tu, Ana tunjuk lah. Lepas tekan tunjuk semua pula. Kalau hampa tengok semua, mai sini. Bye. Sorry tau kalau tak tunjuk semua. Sebab adalah duk tengok-tengok. Lepas tu lagi sat-sat ambil gambar kan. Sorry guys. Oh tu. Sumpah cakap, siapa yang minat ambil gambar, this is the place. This is the place. Cantik. Cantik dia bukan cantik biasa-biasa. Cantik teruk. Cantik teruk. Alah, rumah-rumah yang tengok mana-mana tengok. Tengok. 1, 2, 3. Ambil. Tak, Alum tak tahu kat mana ni. Pak, tolong Pak. Ambil sini. Pak, Alum. Bawa cepat, Pak. Okey, dah. Okay, nanti tengok lah video ni. Okay, Mo, tolong cakap hadiah untuk kuis. Okey, kuis hari ini akan menawarkan hadiah amat lumayan. Okey, untuk tempat yang kita ada 5 orang peserta, ya. Untuk tempat yang pertama, Sekali tu?
Sekali ya. Okay, sekali tau. Tengok. Untuk yang pertama hadiahnya adalah RM100, yang kedua RM90, yang ketiga RM80 dan yang keempat RM70. Yang kelima? Yang kelima Sepatutnya tak ada tempat kelima. Tapi Kak Ia nak join. Tak, okey, barang tu nak kena beli kat mana, Mama? Nanti kita beli, mereka nak beli kat Design Village. Okay, Design Village. So, tak apa, nanti Hana akan tunjuk juga klip kami nak beli apa kat Design Village. Okay guys, so kita masuk kat mana, Mama? Futuristic. Terowong futuristic. Cantiknya. Okay, korang dah apa? Ana tahu, Saki kalau tak ada pun Ana sadar. Mesti ada soalan ni. Macam mana dia nilai? So kita ingat A caterpillar. Itu kan dekat rumah kami ada tu. Besar ni. Dia nanti aku ingat. Besar? Taklah besar ni. Kecil sikit. Kecil sikit lah. Apa dia? Dia tengok apa? Ana? Dia tengok butterfly. Suka butterfly kau. Rizky tengok butterfly. Anak dia suka butterfly. Cik suka butterfly. Cik suka butterfly. Suka. Oh, tapi lipas tak suka. No. Ni apa? Okay, tanpa tengok nama dia ni apa? Kumbang. Kumbang kuning. Kumbang kuning. Ning. Wih, cantik. Kumbang kuning guys. No guys, no.
So sampai dah Design Village. So thank you Ma for 100. So jom kita cari barang apa yang kita nak beli. Okay, dia beli yang ni. Butter bag. Jangan beritahu Muang akan tengok juga video ni. Okay. So, Kak beli butter bag. Okay, so hasil tangkapan Ano Kak Imat bag. Dapat kasut. Cantik tak? Ni kasut harian. Sebab Ano tak ada kasut. Oh, dia beli yang tu.